Okey, tapi Pak Man, semua ahli politik ada penyokong yang akan defend masing-masing. Betul kan? Kalau kita cakap rekod buruk, nanti dia kata fitnah pula. Itu dah biasalah kan. Penyokong politik, kalau tokoh dia terjun lombong pun, dia kata itu strategi. Kan? Yang penting kita tengok fakta yang boleh kita semak. Kan? Bukan cerita kedai kopi ataupun dekat grup WhatsApp. Macam sekarang ni kita cerita je ni. Cari fakta dia yang betul. Habis itu Pak Man, macam mana nak tapis Pak Man? Saya tengok semua parti ada skandal masing-masing kan. Semua macam betul. Semuanya ada. Ya ke? Semua ada. Betul ke? Ada yang hampir tak ada tau. Yang beza cuma berapa banyak dan berapa teruk. Kalau ada satu pemimpin tu rekod buruk dia sampai boleh buat siri Netflix, kira kau tak belakang je lah. Kalau ada satu lagi rekod buruk dia setakat tersasul ucapan, atau dulu buat silap kecil tapi dah settle dan dia mengaku kesalahan, kira okey lah tu, itu boleh kau pilih. So maknanya Pak Man, kita bukan cari yang macam malaikat lah kan, yang tak ada salah langsung. Betul tak? Ya, betul tu. Politik ni dunia manusia. Kita bukan cari pemimpin yang maksum. Semua pemimpin ada silap. Kita cari pemimpin yang tak banyak menyusahkan rakyat. Dan bila salah, dia betulkan. Bukan tutup mulut orang pasal dia fikir dia saja yang betul. Kan? Biasanya yang mengaku malaikat itulah setan yang paling ni rajim sekali.